Okey, bawah-bawah ni betul-betul bawah jambatan ni. Sekejap. Okay. Okey, terdapat ikan kuda laut. Tu. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita akan sok ikan lagi. Tapi hari ni saya di negeri Kedah, Darul Aman. So saya jumpa ada satu sungai ni. So saya ditemani oleh Arik. So, kami nak try sok ikan apa yang ada kat sini. Tak ada tangga lagi ni. Kita dah turun lah dalam sungai. Saja singgah kat sungai ni, tak tahu ikan apa ada. Kita try sok dulu kat sini. Okey, jom kita sok ikan. Adik dapat dah. Baru sekali sok je dah dapat. Tapi ikan Barbodes Salifah. Apa ikan tabas sisik. Itu dia. Dek buat air. Ya. Aku tak ambil. Pokok. Pokok tak ya. Tu dia geng. Okey. Barbodes Salifah. Ataupun tabas sisik. Dah ada misai dua kat depan. Okey. Sok ikan. Apa? Ikan apa? Ikan ke? Sama juga macam tadi kak. Tak nak. Ni anak dia. Tak apa lepas. Ada lagi. Tengok. Oh, ini ikan kepala balang timah tak nak. Ikan kepala timah buang. Pak timah. Ni mah, sini. Dia betul ikan apa? Sama juga. Ni anak dia. Sama juga. Size baby. Sama kan? Sama juga. Lain tak nak. Mana ikan tu? Kan tadi juga. Sama ikan balang timah. Kenapa tu? Yang tadi yang adik dapat dia. Ha? Ikan yang adik dapat tadi. Mana? Oh, sama juga. Baby tabas sisik. Saya ingatkan Boraras 50% tadi. Sebab dia kecil je. Saya pas.
tu dek, dekat tu lumut-lumut tu. Dia. Hello. Oh, banyak. Hedrilla. Oh, betul tak? Tak ada pun. Sama juga. Not sure. Kepala timah. Okey, terdapat ikan kuda laut. Ada. Tu. Ikan kuda laut ni. Okey, tu dia. Ikan kuda laut. Tapi nampak kurus. Yang ni dia nampak kurus. Sekejap. Okay, kita dapat anak belut seekor kalau terlepas. Ada anak belut tadi kan, terlepas. Adik, timbul kita kat sana, adik. Timbul kita kat sana.
Ha, Dik. Kita dapat haruan strata. Nah, dia dapat dua. Nak ikan haruan. Dia loncat tu. Lepas tu kan dia loncat hilang kan? Mama ambil ni. Tu dia. Ikan haruan ni. Baby. Mantap. Cantik kalau dia. Kumpul dulu, kita kumpul dulu. Mana kita tak nak, kita lepas balik lah. Sama juga. Ha? Sama juga. Dalam ni dek. Ha? Dalam. Okey, dapat. Saya besar. Ikan kuda laut ni. Ada lagi. Kita tengok. Okey, tu dia okey. Okey, badan dia keras sikit. Tengok ni lah ikan kuda laut. Bawah perut dia kosong, tak ada telur. Kalau ni ada telur. Okey. Muncung panjang ke? Muncung panjang juga. Cuba tengok. Tu dia. Dia. Okey. Mantap. Buangkan sikit air. Tu, tusuk. Letak tu. Allah dek, Allah. Ikan tadi terlepas dek. Apa? Apa tertuang dalam ni?
Tadi kenapa besar tadi? Kan tu juga. Kita api ya? Kan. Kata bersisik. Berapa tu buat Anjing. Ha? Anjing. Injek? Anjing. Itu apa? Macam ada. Kata juga. Apa boleh buat macam ni? Oh, dia duduk lakar tu dah keluar. Kena jaga pokok ni berduri. Dapat anak ikan keli ya. Baby keli. Keli? Anak. Tu dia. Baby keli. Baby. Kecil je. Anak tu. Dia cari anak ke mana? Apa tu? Ikan. Jom, kita turun lah. Kita tak tahu apa ada kat atas ni. Sebab dia dah jauh ni, dia ke hulu. So kita turun balik. Jom, pelan-pelan. Tadi kita dapat baby keli. Keli apa tak tahu, rasanya keli kayu, kelarias. Bateraku ni kelarias ni. Jom kita turun bawah pelan-pelan. Ini. Kita banyak kawan. Sama juga. Ketek. Sama juga. Itu lagi besar macam.
Jauh juga je geng, jalan menghilir. Sepanjang menghilir ni tak ada ikan lagi. Sebelah hulu boleh ada ikan. Selepas pada jambatan tu menghilir, tak ada ikan. Dah. Satu dia jalan. Kayu tadi. Adik sini. Kalau nampak macam ni kan. Ni tai cacing. Macam ni. Tai cacing buat tu. Dia biji-biji. Tepi sungai. Cacing halus. Sana pun banyak. Panas ni mah. Pertemuan di sungai besar. Ini sungai kecil. Okay. Sungai kecil masuk ke sungai besar. Besar pun tak besar mana lah. Cetek je. Kau nampak macam ni trek ular ni. Okay tu nampak trek ular. Ni ada satu lagi. Nampak ada banyak ni. Trek dia. Dia daripada atas ni. Kalau korang tengok. Ni trek dia. Nampak ni. Ni trek Kedung Selah ni. Kalau macam ni sebab dia saiz. Okay, jom kita masuk. Ini ada ikan banyak sini. Sama juga. Cucuk sis bitata. Tuh, ambil. Tak ambil. Apa bu? Tu apa balik? Ikan karim. Tak best. Cucuk sis bitata. Mana? Tu. Jom lah, tak ada apa adik. Okay, kita dapat seekor anak belut. Anak belut. Lepas balik lah. Ni kalau tak duduk ke kaki adik macam mana? Duduk kat situ.
Okay lah geng. Kawasan ni dah tanah dia jerulih. Okay, kita nak balik ke kereta jauh lagi. So ni bahagian hilir dia. Tadi saya dah bawa pergi bahagian hulu. Bahagian hulu ada ikan, tapi tak banyak lah spesies dia. Ada lah sikit ikan kuda laut. Lepas tu ikan tebas sisik kan. So adalah anak ikan geli, baby kan. So ni bahagian hulu dia lah, hilir dia. Langsung kita tak dapat ikan apa-apa. Hari pun dah petang Jom kita nak gerak pelan-pelan menuju ke tempat kita turun tadi. So kalau ada saya akan record dah. Kalau tak ada, video dia setakat ni saja. Okay, dah ambil dengan adik. Jom. Dah tak ada ikan, jom kita gerak balik. Okay, ambil tu. Dia dapat ikan apa? Sama juga tadi, tebas sisik, Barbuda Silver tu. Ya, ada apa? Esok dekat situ. Okay, bawah-bawah ni betul-betul bawah jambatan ni. Ada belut geng, belut. Abang ambil dulu. Sekejap. Tu dia. Tu ada belut. Sama juga. Oh, belut. Dah, terkejut geng, besar betul belut ni. Kita tengok lagi apa-apa yang ada. Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Dia keluar. Dia rasa satu tempat ekor je. Enggak, kepala timah. Kepala timah. Timah. Adik sok-sok lah baca okok jap. Adik sok-sok dulu lah baca okok jap. Abang isap okok je, adik sok-sok dulu. Okay. Jambatan dia geng. Jambatan dia.
Tadi kami bagian hulu, sekarang ni dah pergi ke hilir pun tak ada ikan juga, so kita gerak. Okay, alright, itu saja next video. See you next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Okay, bye. Gerak dulu. Hari pun dah maghrib. Jom.